Tahukah anda, selepas 13 Mei 1969, Malaysia tersentak, satu soalan besar muncul, kalau negara maju, siapa yang menikmati? Sejak itu, kita belajar, kemakmuran tak boleh hanya milik segelintir kaum. Sejarah tingkatan 5. Bab 8. Membina kemakmuran negara. Pada 1971, kerajaan perkenalkan Dasar Ekonomi Baru, DEB. Misi dia jelas dan berani, hapuskan kemiskinan dan susun semula masyarakat supaya jurang ekonomi tak jadi bom masa depan. DEB bukan sekadar slogan. Ia turun ke lapangan, bina pembangunan luar bandar, buka peluang pendidikan dan luaskan penyertaan ekonomi Bumiputera supaya lebih ramai boleh naik, bukan hanya tengok dari bawah. Bila ekonomi bergerak ke era baharu, cabaran pun berubah. Maka pada 1991, lahirlah Dasar Pembangunan Nasional (DPN) matlamatnya, pembangunan yang seimbang, mampan dan menyatukan, bukan maju hari ini, runtuh esok. DPN fokus pada gear baharu negara, perindustrian moden, teknologi dan inovasi, dan ekonomi yang lebih berdaya saing. Pendek kata, Malaysia bukan sekadar bertahan, tapi mesti menang dalam persaingan. Hasilnya, kesan dia besar. Kemiskinan menurun, kelas menengah bertambah, dan kestabilan ekonomi lebih kukuh. Bukan sempurna, tapi inilah langkah besar membina negara yang lebih adil. Ingatan SPM, DEB, keadilan ekonomi, DPN, pembangunan seimbang, pencapaian, kemakmuran negara. Inginkan nota untuk bab-bab lain? Sila like dan subscribe.